Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Mudah-mudahan sahabat semua sihat walafiat ya. Macam biasa je saya masak. Okey, kita berjumpa lagi di channel Masakan Nordana. Ini saya masak resipi simple je, resipi ikan siakap masak pedas ya. Ini bahan-bahannya. Sedar saya tutup mata sebiji, lada besar 2 biji, lada besar merah ya. Tu cili padi hijau, sedikit kunyit, halia, bawang 2 biji, bawang putih 2 biji ya. Sedikit belacan. Siakap 1 ekor je, saya dah siap, gaul garam kunyit ya. Masukkan sedikit santan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, kita gorengkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya blendernya halia, kunyit hidup, bawang putih dengan bawang merah dia. Sedikit belacan. Ni, terserah bawang batang. Rasa saya masuk mushroom. Garam 1 sudu kecil ya. Okey, masukkan gula 1 sudu ya. Okey, masukkan tomato ya. Tomato 1 biji. Okey, kita boleh masuk santan, masukkan sedikit santan je, 1 petak. Air sikit, kuah. Kita boleh masuk ikan kita goreng, masukkan dalam kuahnya. Ini sedap je makan dengan apa? Makan dengan nasi panas-panas ya. Mas selera ni. Pekat. Alhamdulillah dah siap dah masak ya. Simple je. Masak pedas. Dan siakap goreng. Alhamdulillah dah siap ya kawan-kawan. Resipi simple je, resipi ikan siakap goreng masak pedas ya. Ni kalau makan dengan nasi panas-panas ni mas selera ya kawan. Ni saya taburkan ni ya. Ni daun kunyit. Daun kunyit sedikit di atas sedap ya. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nordana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.